Hai, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan. Welcome to Apa Channel. Okey gang, minggu lepas Apa dah ceritakan tentang Apa dengan band lama iaitu Khalifah. Jadi Apa dah tidak lagi bersama Khalifah. Jadi Apa harap kepada anda semua tutuplah buku, kita move on. Okey, yang mana support Khalifah teruskan support Khalifah, yang mana support Kapak teruskan support Kapak. Okey. Hari ni Apa bukan nak cerita pasal Khalifah ke, Kapak ke, pasal aku ke? Tak ada. Hari ni aku nak bercerita tentang vokalis Kapak iaitu Dama. Belah-belah korang adik jempol abang jempol. Nama penuh Dama ni sebenarnya dia ni agak-agak macam ala-ala Pakistan sikit lah kan. Kalau kau tengok daripada nama dia D-A-M-A-K, Dama. Sebenarnya itu bukan nama dia guys. Nama betul dia adalah Azmi Khan bin Stapa. Nampak? Dia ada bunyi-bunyi Jawa sikit, ada bunyi-bunyi Pakistan sikit, ada bunyi Melayu sikit. Sebenarnya Dama ni dia macam kacuk juga. Kat sini katanya dia punya keturunan daripada Jawa, campur Melayu, campur Afghanistan. Jadi total dia apa? Aku tak tahu. Pandai-pandai lah kau fikir sendiri. Jom cerita pasal Dama. Macam mana Apa boleh berjumpa dengan Dama, dan macam mana nama Dama tu diciptakan. Bermulanya pada satu kawan Apa lah, iaitu nama dia Zul, ataupun nama TikTok dia Pemburu Malam. Masa Apa dengan band yang lepas, kalau kau tengok Apa punya video, ada satu video yang Apa keluarkan yang Apa sedang mencari penyanyi yang bersuara lantang. Okay? Jadi ketika itu Zul, dia datang jumpa Apa. Kau tahu, dia kata, aku ada satu kawan, suara dia bagus, dia pernah masuk beberapa rancangan TV. Jadi kita cerita kan TV apa, bla bla bla. Jadi Apa pun, rancangan TV. Aku bukan tertarik dekat rancangan TV tu. Tidak. Tapi aku tertarik dekat mana tahu. Sebab Zul kata suara dia agak-agak garau. Jadi kat situ Apa rasa macam, Apa nak try lah kan. Nak try. Kita nak tengok suara dia macam mana. Jadi Zul kata, kau boleh tengok dia dekat sekian. Jadi Apa buka dekat YouTube, Apa tengok. Ketika tu nama dia Mi Rokanova. Jadi Apa mau tengok. Kata, boleh tahan dia ni kan. Suara dia tu garau. Suara yang macam apa cakap tu lagi. Suara monster, segah orang. Apa tengok masa tu dia tengah nyanyi lagu Keliru, kau tahu. Keliru. Jan. Keliru. Oi, kata, ini gila ni. Ini barang memang gila. Jadi kat situ Apa pun teringin lah. Rasa macam nak kenal siapa Dama ni, ataupun masa tu Apa nak kenal siapa Mi Rokanova ni. Dia Apa cakap dengan Zul, bawa datang jumpa aku. Kita sit down dulu, kita lepak-lepak dulu kan. Hari ke hari, minggu ke minggu, makanya Zul dia datangkan Dama untuk Apa. Masa tu nama dia Azim Amin lah, nama dia Mi Rokanova. Jadi dia datang dia ikut sini lah. Ikut sini naik tangga. Budaknya baik guys. Budaknya cukup baik. Orang Kelantan ayat juruh lah, juruh. Naik pelan-pelan. Assalamualaikum Pak. Salam. Jadi Apa pun berborak lah. Tanya soalan, berkenalan, nama apa, dari mana, umur berapa, bla 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 bla. Jadi Dama pun macam biasa lah. Dia pun cerita dia punya sejarah dia, dia cerita dia punya latar belakang dia. Masa dia bercerita tu guys, Apa dah nampak satu benda macam, ada satu lagu yang macam Apa pasang hari tu, Mendam Berahi. Jangan diganggu, Laksmana sedang terluka. Apa pun rasa macam, ini elok aku try Mamat ni kan. Aku bagi dia tempoh sekejap je untuk lagu tu. Kau dengar lagu ni, kau pergi study kejap, lepas tu masuk vokal. Jadi dia pun study. Dalam masa sama dia study, bla 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 bla. Bam, masuk vokal. Jadi masa masuk vokal tu orang, Dama ni tak banyak kena. Dia tak banyak renyah lah kata orang. Apa yang Apa cakap macam gini, dia ikut. Apa cakap macam gitu, dia ikut. Jadi kata dia ni senang bekerja. Kalau orang macam ni memang senang bekerja lah. Ada separuh penyanyi kadang-kadang, kita susah nak bekerja dengan dia. Kita kata macam gini, dia buat benda yang macam gitu. Kita kata yang macam gini, dia buat benda yang macam gitu juga. Jadi dia tak faham apa yang kehendak si komposer ataupun si producer ni. Itu agak susah juga lah. Tapi macam Dama ni, dia very senang. Very senang kau. Cakap putih. Dia cukup senang lah. Mi macam ni, Mi macam ni, Mi macam ni. Jadi dia ikut je. Dikut. Jadi siaplah satu lagu tu yang tajuk dia Mendam Berahi. Jadi bila Pak dengar balik kan, dahsyat dia ni. Memang dahsyat. Lepas pada recording tu, Apa berborak lagi lah dengan dia kan. Berborak lagi. Kata, kau duduk mana sebenarnya? Saya duduk kat Kampung Dama. Kata dia kan, Kampung Dama
kampung Damak kat mana? Lekat Urantut. Kata dia. Okey, kat sini. Dia tuliskan. Asal kampung dia ni adalah Kampung Cengkuak Damak, Ulu Ceka, Jerantut, Pahang. Kalau aku salah sebut Cengkuak, jangan marah lah. Ya, aku tak tahu. Kat sini dia tulis Cengkuak. CHENGKUAK. Cengkuak. Asyik baik, bukan buah keduak. Jadi, Kampung Damak kalau kau biasa tengok cerita Piramli kan, yang dia dua beradik tu. Damak. Damak, kau masih hidup, Damak? Ya, Damak masih hidup, masih bernyawa, dan masih bernafas. Damak, adikku. Jadi apa kata? Kau ni aku tak nak panggil kau Mi Rokanova lah. Payahlah nak panggil kau Mi ni. Tak kena dengan suara pula. Nama Azmi, suara sikit punya hantu kan. Jadi apa kata? Gini, aku panggil kau Damak lah senang. Dia melekat nama Damak tu sampai sekarang korang. Itulah berpuncanya sejarah nama Damak tadi ni. Sejarah pada kampung dia lah. Kampung Damak. Maka terciptalah nama Damak. Macam tu lah guys. Alright, jom kita kena kenal lebih dalam lagi siapa Damak ni. Boleh. Okey, Damak ni guys, selain pada menyanyi, dia ni ada bikin satu projek durian. Apa pernah pergi dekat dia punya kebun ataupun apa panggil dia, studio durian lah. Studio sebab kat situ banyak gila durian yang untuk dieksport keluar. Dia ni juga salah seorang pemajak, penanam, pembekal durian dan terlibat dalam bidang hartanah. Nampak je rupa itu, gemuk, pendek suara. Tapi dia seorang yang orang kata pengusaha yang berjaya lah. Aku doakan Damak, semoga Damak berjaya. Alright. Dia tulis pula kat sini, bini 1, anak 2. Apa ini dia tulis? Aku ni baca mengikut skrip apa yang ditulis. Bini 1, anak 2. Ada lagi kebolehan dia, bangang tapi boleh belajar. Ini kebolehan dia, bangang tapi boleh belajar. Baik, kita perbetulkan. Sebenarnya Damak bukan bangang kawan. Dia ni orang kata luruh bendul. Kalau dalam studio walaupun nampak bergurau, kalau cara menyanyi dia, dia akan ikut. Betul ke Pak? Betul lah. Kau kena nyanyi macam ni. Suara yang macam ni. Dia buat kau dah. Kat situ kita nampak lah, dia ni orang yang lurus bendul lah. Macam tu. Dia bukan bangang, dia lurus bendul. Damak ni. Alright. Lepas tu dia tulis lagi, bentuk badan gemuk, pendek. Berat badan sama berat dengan seekor lembu betina. Ini dia tulis. Kau tengok sendiri apa tulis. Nampak? Okey. Pada tahun 2017, Damak pernah menyertai satu program astro iaitu Rokanova. Sebab tu nama dia Mi Rokanova. Azmi Khan ataupun nama pendek dia Mi Rokanova. Dia ni pernah viral lah dengan lagu Keliru. Lepas tu pula tahun 2021 Damak terlibat dalam program Mic On. Aku rasa korang ramai tahulah program astro Mic On tu kan. Pada tahun 2022 pula Damak terlibat dalam program All Together Now Astro bersama trio yang dia beri nama Trio Ke. Ya ke? Trio Ke kot. Kalau aku salah sebut, jangan marah lah ya. Apa ni bukan cakap putih. Jadi bagi aku Damak ni walaupun kau nampak dia macam gitu kan, macam dia kata tadi berat badan dia sama macam lembu betina tadi, kau tengok dia macam gitu, tapi sebenarnya dia ni, bagi aku dia ni kategori hebat jugalah sebab dia main line TV. Macam apa ni, aku ni lebih kepada main line-line kampung Jadi dia ni main TV dahsyat juga ni sebenarnya dia punya background dia ni. Wow. Dan lagi satu guys. Dia ni kalau korang tengok dia menyanyi lah, korang tengok dia jual durian ke, dia buat apa ke benda ke, dia ni salah seorang pemburu madu tualang yang sangat pakar, yang sangat hebat. Gemuk, pendek, panjat, ambil madu, jual. Hebat Damak ni. Tapi kalau korang nak cari madu kan, korang boleh jumpa dia lah. Cuba lah. Kat sini dia kata, kalau ada peniaga-peniaga durian yang nak dapatkan stok durian, boleh Roger, pembekal stok besar di Jerantut. Siapa? Damak. Nampak? Bukan takat menyanyi, tapi saudagar durian yang berjaya. Hebat dia ni. Ni lagi satu. Kalau korang nak beli tanah ke, kau nak buat aset ke, kau nak tanam durian sawit ke, ataupun nak beli tanah dusun ke, korang boleh Roger dia guys. Damak ni dia ni macam-macam cabang ada. Bukan takat menyanyi, bukan takat jual durian je. Dia pun jual tanah kau tahu.
Tapi mengikutkan pengalaman Damak ni, apa yang dia pernah cerita, Damak ni pernah gagal lah dalam bisnes. Kat sini dia tulis pernah senyap ataupun tidur selama 6 bulan bawah pokok durian. Kesian dia guys. Nanti kita biar dia yang bercerita sendiri kot. Kat sini apa cuma info-info apa yang apa dapat je ni. Nanti kita satu hari nanti kita panggil, kita biar dia bercerita sendiri tentang dia. Nak macam? Okey. Kalau okey korang komen kat bawah tu. Dan kehadiran Kapak satu anugerah di mana api semangat kembali menyala. Wah, boleh macam kau tulis ni Damak Aku suruh bagi info, kau bagi macam gini pula. Sebab tu apa cakap guys. Aku rasa lagi elok Damak dia bercerita lebih dalam tentang diri dia. Sebab kalau apa nak cerita pun kan takut salah sekarang, tak best pula kan. Lagi baik tuan yang punya badan yang bercerita siapakah dia sebenarnya. Hari ni cuma kita berborak-borak kosong lah. Yang mana hari ni kita nak kenal Damak, kita nak kenal lebih dalam lagi si Damak ni. Okey? Kat sini dia ada tulis. Ni Pak baca Mohon maaf jika kehadiran tidak menepati cita rasa pendengar. Hanya berkarya dan terus berkarya. Di sebalik hinaan dan cerca ada sekeping hati yang sedang bangkit dari kehancuran. Harap semua dapat terima kehadiran. Tidak minta dipuja, hanya izin ruang untuk berkarya dan tak pernah nak berlawan dengan siapa-siapa. Nampak? Itu keluhan Damak lah. Sebab apabila dengan kehadiran Damak dalam Kapak ni, apa nampak ramai netizen-netizen yang cuba menghentam Damak. Ada yang duk mengompare. Aku tak faham lah. Masih lagi ada nak mengompare sana sini. Damak ni korang, kalau kau nak tahu, suara dia dah memang macam tu. Suara yang paling lembut dia menyanyi. Kalau kau dengar lagu Rona Raya, itulah suara yang paling habis lembut lah tu. Takbir malam ini, tanda akhirnya bulan Ramadan. Itu dah paling lembut lah tu kawan. Ada yang kata dia buat-buat lah suara dia. Ada yang kata dia tiru suara sekian-sekian. Dia kata macam-macam lah orang kata dia ni. Aku tak faham lah. Masih lagi ada orang yang berhati macam gitu kan. Datang depan-depan, tengok depan-depan, baru korang tahu siapa Damak dan macam mana suara Damak ni. Suara dia dah memang diciptakan macam gitu. Model Damak ni adalah model yang macam gitu korang. Damak ni korang, dalam masa yang sama, dia ni ada bakat dalam penulisan lirik. Aku nampak lah benda ni kan. Benda ni boleh diasah lagi lah. Kalau korang nak tengok lagu macam lagu Rona Raya tu, tu kata dia. Lepas tu dalam lagu-lagu Kapak macam Musang Berbulu Ayam. Ada lagi lah 2-3 lagu yang Damak buat lirik bagus. Nanti korang dengar lah. Korang cari album Kapak nanti, korang boleh dengar hasil nukilan Damak. Okay? Jadi macam gitulah cerita Damak kawan. Kalau korang nak dengar lebih dalam lagi, nanti Apak jemput dia lah. Biar dia bercerita sendiri siapa dia ni. Okay? Aku rasa lagi baik dia bercerita tentang diri dia. Kalau aku cerita ni pula kan, takut salah kau, orang marah pula kan. Tapi kalau korang nak Apak panggil yang lain, okey je. Korang komen lah. Korang nak dengar cerita siapa pula apa ni? Moy, Dino, Amy. Ada 3 lagi. Siapa yang korang nak dengar dulu? Korang komen kat bawah. Okey? Dan nanti kita akan panggil Damak lepak sini. Pada korang kat luar sana, apa nak ucapkan selamat Hari Raya. Salam Aidilfitri tahun 2026. Gitu. Walaupun hari ni kita tinggal lagi beberapa hari nak raya ini. Jangan lupa teruskan support Kapak. Tunggu kemunculan Kapak nanti. Assalamualaikum. Salam Raya Haji untuk tahun ni. Mantap. Pam.